Video ni untuk golongan muda berumur 18 hingga 35 tahun yang tak minat dengan politik. Video saya yang ni tontonannya 90,000, tapi golongan berumur 18 hingga 35 tahun yang menonton hanya 10% saja. Saya tahu golongan ni tak suka konten politik dan saya juga tahu apa punca mereka tak minat. Sebab tu saya buat video ni khas untuk golongan ni dengan harapan golongan ni bertambah minat dengan politik. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa follow saya, komen, like dan repost video ni. Saya nak mulakan macam ni. Kalau korang peduli tentang gaji, tentang rumah dan tentang pekerjaan, korang sebenarnya dah peduli tentang politik. Cuma korang tak tahu apa kaitan semua tu dengan politik. Politik bukan tentang ahli politik. Politik adalah tentang masa depan kita semua. Saya ambil contoh satu je, iaitu rumah. 3 orang anak bujang saya dah bekerja dan masih tinggal dengan saya di Kuala Lumpur. Saya bersyukur kerana dapat beli rumah di Kuala Lumpur. Tapi macam mana dengan keluarga yang tinggal jauh dari bandar? Mereka terpaksa menyewa rumah dan harga sewa rumah di bandar bukannya murah. Timbul pula satu persoalan. Sampai bila nak menyewa? Dengan harga rumah macam sekarang ni, bila mampu beli rumah di bandar? Untuk jawab soalan ni, perlu dikaitkan dengan pekerjaan dan gaji. Kalau saya kata politik boleh menentukan harga rumah yang korang nak beli, gaji yang korang akan dapat dan peluang kerja yang akan wujud selepas habis belajar, korang percaya ke tak? Mesti korang tak percaya. Sebab tak ada pun orang politik bercakap pasal perkara ni. Orang politik bercakap pasal kuasa. Sebab tu saya tak salahkan korang pun bila korang tak minat dengan politik. Korang tahu tak kenapa orang politik tak nak cakap pasal rumah, gaji dan pekerjaan ni? Sebab perkara ni susah nak buat. Orang politik lebih senang cakap pasal bangsa, pasal agama dan pasal reformasi setengah masak. Saya harap korang jangan putus harapan dengan politik. Korang tahu tak, ada parti baru iaitu Parti Bersama. Korang jangan skip video ni. Saya tak minta pun korang sokong Parti Bersama ni. Saya cuma nak korang menilai apa yang Parti Bersama ni cuba lakukan. Tengok 12 agenda yang dibawa oleh Parti Bersama ni. Parti Bersama cuba betulkan semula struktur dan sistem negara yang dah lama rosak melalui 12 agenda ni. Nak senang faham, Parti Bersama nak rewiring rumah. Bukan nak tukar soket, tukar fuse dan tukar lampu. Saya harap korang kaji dulu 12 agenda Parti Bersama ni dan nilailah sendiri sama ada apa yang saya cakap ni betul atau tidak. Sebagai penutup, saya pernah dengar suara golongan muda ni. Kami nak suara kami didengar. Kami nak libatkan kami. Sekarang dah ada orang yang mendengar. Langkah seterusnya adalah untuk terlibat. Nilailah 12 agenda Parti Bersama tu dan buatlah pilihan dengan bijak untuk terlibat. Akhir sekali, saya nak mohon kepada semua yang tengok video ni, tolonglah repost atau share dengan golongan muda yang korang kenal. Supaya golongan muda tahu betapa pentingnya politik untuk masa depan mereka. Jangan biarkan orang lain menulis masa depan kita. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.